Pencuri ini menceroboh masuk dan mendedahkan dirinya dengan cara yang pelik sehingga ramai orang rasa kasihan terhadapnya. Pada tahun 2023, Emma menjedari kedai cupcake-nya telah dipecah masuk dan dia segera memeriksa rakaman CCTV. Dia nampak seorang lelaki berdiri di luar kedainya selama lebih kurang 30 minit sebelum dia tiba-tiba menendang pintu kaca di Sweet Something Bakery. Selepas masuk, dia berjalan-jalan dalam kedai. Kemudian, dia duduk di atas kursi selama 15 minit sebelum pergi ke tandas. Dan dia buat sesuatu yang pelik. Mungkin dia rasa bersalah, jadi dia ambil mop dan baldi dan cuba bersihkan serpihan kaca di lantai. Tapi usahanya tidak kemas sebab nampak macam orang mabuk. Kemudian, dia buat lagi satu benda pelik. Dia ambil telefon pemilik kedai dan selfie. Lepas tu dia curi 6 biji cupcake dan terus keluar. Emma yang terkejut dengan kejadian ini segera membuat laporan polis. Cerita ini tular di media sosial sehingga pencuri itu nampak dirinya sendiri dalam berita. Dia pun telefon Emma untuk minta maaf. Dia siap tawarkan untuk bayar kos pintu kaca yang pecah dan 6 biji cupcake yang dicurinya. Dia malah tawarkan untuk beli cermin mata hitam oren yang dia pakai semasa mencuri itu. Akhirnya Emma minta polis untuk gugurkan kes tersebut dan dia cipta satu perisa cupcake baru sempena kejadian ini yang dinamakan Crime of Passion Cupcake. Komen pandangan korang.